Hello, Assalamualaikum semua. Okey, ini adalah seperti kuih lapis pandan kan, tapi bukan ya. Ini dah dessert dari Thai yang dinamakan kenomchan. Macam itulah nama dia lebih kurang ya. Cara dia sama macam lapis pandan, tapi kita gunakan banyak sangat tepung ubi ya. Dan kita akan campur tepung beras sedikit sahaja ya. Ini membuatkan kita punya lapis dia ni sangat sedap, kenyal-kenyal, liat dan sangat sedap dimakan lah. Nampak tak? Dia punya struktur dia memang lembut gila lah. Boleh dilipat-lipat macam tu Kita tengok bila masa kita potong tu memang senang lah nak potong. Tapi nak kuih lapis, apa pun kuih lapis, sebelum potong kena rehatkan 1 ke 2 jam ya. Ini selepas kita rehatkan dan kita potong. Kita potonglah kecil-kecil macam tu. Tengok struktur dia sangat lembut ya. Boleh dilipat ya macam tu ya. Okey. Dan kita cuba memotongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Lihat-lihat dan kenyal lah macam tu. Okey, nampak tak? Tapi dia tak melekat ya. Bila kita potong dengan pisau plastik, dia tak melekat. Tapi kalau dengan pisau aluminium, dia memang melekat. Oleh itu, gunakan pisau plastik ya. Nampak tak? Dan juga lapis-lapis layer tu kita boleh buka dan kita tengok. Seperti kuih lapis pandan tu. Tapi ini lebih kepada tepung ubi dia banyak lah ini. Kita gunakan tepung beras sedikit saja. Nampak tak? Boleh buka lapis-lapis tu ya. Rasa dia sangat sedap ya. Selalu dia orang suka buka lapis-lapis ni ya. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Tunggukan video penuh saya nanti ya. Saya akan share kepada kamu.